Berita boom hari ini. Program realiti hiburan popular Talk to My Manager sekali lagi mencuri perhatian apabila penerbit mengumumkan bahawa peringkat akhir yang sepatutnya berlangsung semalam akan dilanjutkan ke minggu hadapan sebagai grand finale. Dalam erti kata lain, peminat bakal disajikan dengan satu episod tambahan di luar jadual asal. Sebelum itu, peserta kegemaran ramai Talita diumumkan tidak dapat membuat persembahan kerana terpaksa menjalani kuarantin akibat jangkitan influenza. Situasi ini mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan netizen. Ada yang berpendapat keputusan tersebut tidak adil kepada peserta lain yang sudah beraksi sebaik mungkin, manakala sebahagian pula menyokong langkah meneruskan grand finale bagi memastikan pemenang yang dipilih benar-benar layak. Menurut sumber produksi, keadaan kesihatan Talita kini stabil, tetapi doktor menasihatkan beliau berehat penuh sebelum kembali ke pentas pertandingan.